dia kau. Terang menderang. Alright. Oh, okay. Kai Oroku. Wow. Ini orang-orang hebat ni. Okay. Inilah. Dengar tak? Dekat ni apa? Dekat Zoom dengar? Dengar. Dengar. Okay, Jelas. okay, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nanti siapa yang tak cakap tu mute kan mic, nanti kan ganggu cikgu nak share. Okay, hari ni saya pun tak tahu nak share apa. Boleh je lah kan. Sikit-sikit sebanyak apa yang kita tengok minggu sudah. Saya sampai tak sempat nak trade lagi lah. Banyak sangat berjalan. Euro USD. Kita tak boleh bagi yang gold tu. Gold kita pergi last kali. Okay, ada apa-apa soalan tentang minggu sudah yang kita trade? Apa yang nak kita buat postmortem macam mana? Apa yang kesilapan di mana untuk yang ni pair Euro USD dulu. Minggu sudah kita tengok weekly, tu dia. Dari apa yang kita bincang last week, itulah pergerakan dia. So ada apa-apa soalan? Ada tak? Senyap dia semua ni. Saya nak cakap seorang-seorang pula ni. Okay. Untuk weekly kan. Untuk weekly maknanya momentum re-entry dah sampai pada level-level re-entry untuk kenaikan semula. Okay. Ketika kenaikan semula ni setup buy yang melakukan pertukaran pada trend kan. Datang daripada struktur yang lengkap ni. Structure ni memang structure sangat lengkap pada weekly. Untuk yang swing tu mungkin nampak jelas kalau dah faham tentang structure. Maknanya structure sell sebelum tu dimatikan dengan structure buy. So maknanya structure sell dia lengkap. Extreme, TPYG, MHB, arah re-entry, momentum. Ketika berlaku momentum ni kan, dia dah membentuk satu ekstrim baru. Mematikan ekstrim yang di atas ni. So dia buat balik TP wajib, turun buat MHB. So maknanya struktur lengkap sell tu mati. Dia memulakan dengan struktur lengkap buy. Bila perjalanan struktur lengkap buy ni, adanya MHB terus dia buat satu lonjakan besar pada candle weekly ni, satu candle weekly ni kan. Satu minggu ni saya rasa macam tak ada retracement langsung yang membawa pada untuk melakukan pertukaran. So maknanya weekly ni dia sangat kuat pada kenaikan kan, weekly ni kan. So maknanya kita tahu pergerakan kekuatan kenaikan tu kalau kita tarik pada Fibo kan, destinasi 161 dan 261 ni. 161 dia turun balik buat setup buy. So maknanya target tu mungkin kalau weekly ni, perjalanan weekly ni mungkin boleh membawa kepada 261 lah kan. Dia membawa kepada 261 punya target. So saya kalau keadaan BBNB macam ni, range saya untuk clear position ataupun market untuk melakukan pertukaran balik tu selalunya kalau dia berlaku macam ni, momentum re-entry dan naik untuk mencari target 261 ni, tapi tak semestinya dia kena sampai dekat 261 betul. Dia dalam antara 161 ke 261 ni dia membentuk satu MHB
Contohnya ekstrim, tepi wajib dan naik membentuk MHB. Di ketika MHB ni kan, tak ada lagi lah candle-candle yang untuk meneruskan perjalanan yang membentuk momentum. Tapi kalau perjalanan ini membentuk kepada satu candle momentum ketika top BB ni sedang trending up juga ni kan, so maknanya perjalanan ni akan diteruskan, mungkin membawa kepada monthly punya structure. Kalau nak diikutkan sekarang ni, BBMA bagi tahu ekstrim di low BB yang mendata, kenaikan di monthly ni untuk dah pun membentuk momentum, maknanya perjalanan monthly itu adalah dominant candle dia momentum. So pergerakan kenaikan ni maknanya akan berlaku pergerakan kekuatan. Tapi kalau nak tengok pada kekuatannya, adakah kekuatan ini diteruskan pada weekly ataupun tak, kita kena tunggu pada orang kata apa, di top BB sama ada dia membentuk momentum ataupun tak. Kalau dia naik untuk sekadar membentuk MHB, maknanya monthly ni dia target dia mencari balik kepada setelah ada momentum, dia mencari re-entry pada monthly. So maknanya beberapa candle lagi, candle monthly ni akan melakukan penurunan. So maknanya kena tengok structure di time frame bawah, adakah structure di kekuatan kenaikan tu diteruskan ataupun sekadar kenaikan untuk membentuk satu structure penurunan mencari setup time frame besar. So kalau tengok pada daily structure buy, ekstrim tepi wajib dan proses untuk membentuk MHB. So, dia matikan dulu ni ekstrim, tepi wajib, MHB, sell di daily ni. So maknanya dia melakukan satu setup baru untuk kenaikan. Tapi setup baru kenaikan ni masih belum jelas. Belum clear mengatakan MHB ni berlaku. Tapi tepi wajib dah pun berlaku. Ekstrim tepi wajib dah berlaku. Maknanya kemungkinan melakukan penurunan untuk sambung kenaikan. Dia membentuk MHB untuk sambung kenaikan dulu untuk peringkat awal. Sebab struktur yang sangat lengkap adalah struktur di time frame monthly itu dia sideway dan berlaku ekstrim dan naik kepada top BB dan membentuk momentum. Maknanya kekuatan kenaikan momentum di monthly itu berlaku. Cuma sekarang proses penurunan itu adalah proses untuk membentuk struktur, mencari setup sambungan. So dalam proses setup sambungan ini, kenaikan ni, ini yang perlu kita tengok di time frame kecil. Sebab dalam monthly ada weekly, ada daily. Tapi untuk meneruskan kenaikan tu, daily, weekly kena seiring struktur dia. Kalau nak naik, contoh yang paling ketara sekarang adalah re-entry by weekly setelah ada momentum. Ini very clear. Okay. So bila ada momentum, ada re-entry. Ketika re-entry ini berlaku, adakah struktur buy ini lengkap? Struktur buy lengkap di daily dalam proses pembentukan. Maknanya dia akan turun untuk membentuk MHB dengan struktur MHB. Maknanya ada candle-candle yang turun tapi tidak membentuk momentum. Lepas tu ada reverse, ada retest. So perjalanan tu membawa kepada daily. So struktur daily ni kita berhubung pula dengan struktur 4 jam. Adakah struktur 4 jam ni akan berlaku kenaikan? So kalau berlaku kenaikan, maknanya kenaikan 4 jam ni dia bersifat sementara untuk membentuk setup baru. Penurunan membawa kepada daily punya MHB. So maknanya 4 jam boleh naik. 4 jam boleh naik untuk mencari top BB, membentuk ekstrim ataupun rejection ataupun MHB. Boleh jadi macam ni. Keadaan dia boleh jadi macam ni. Naik untuk membentuk struktur penurunan kerana penurunan ini untuk membentuk daily punya struktur kenaikan. Okay. So kalau di 1 jam, okay. Di 1 jam dia jadi momentum re-entry. So maknanya
re-entry cell ataupun ekstrim tepi wajib turun untuk membentuk MHB. Cycle satu time frame ke satu time frame tu dia jelaskan. Dia jelas untuk melakukan satu-satu pergerakan. Maknanya kalau kita tengok satu jam ni sedang membuat ekstrim dan tepi wajib berlaku. 4 jam sedang membentuk apa? Okay. Kita tak payah ambil top BB 4 jam lah. Kalau dia pergi kepada re-entry pada MB510 dan mid BB 4 jam, maka 1 jam ni dia akan membentuk structure cell. So maknanya sebelum kenaikan ni dia kena buat MHB untuk kenaikan. MHB naik buat arah kukuh, jadikan ekstrim atau rejection pada 1 jam, lalu dia turun balik untuk 4 jam. So maknanya dia macam ni. Kalau naik, dia turun balik. Pertama sekali kita tengok kalau dia buat MHB, maknanya dia turun. Selepas tu berlaku MHB, dia akan naik. Jadi arah kukuh re-entry dan kenaikan untuk mencari top BB di 1 jam kerana 4 jam punya re-entry. Okey, baru dia turun membentuk satu structure baru di mana membawa kepada daily punya MHB. Itu cycle dia. Maknanya satu time frame membawa kepada satu time frame tu dengan structure yang lengkap. Kalau structure tu tak lengkap, mana dia tak boleh nak pergerakan dia, tidak boleh bergerak mengikut trend dia. Kita tengok yang ini je. Kita tengok ni. Pergerakan ini bukan datang daripada struktur lengkap. Dia datang daripada sideway. Maknanya sideway ni dia bukan struktur lengkap. Dia dalam proses membentuk struktur lengkap. So, datang daripada ekstrim, reject low BB, naik balik, reject top BB, turun balik, reject low BB. Maknanya dia berkisar antara top BB dengan low BB tanpa ada struktur yang lengkap. Sehingga dia mematikan pergerakan sel, ekstrim sel ni tadi dengan satu ekstrim buy yang baru. So habislah perjalanan sideway ni. Ketika sideway ni lah dia dalam proses membentuk setup di time frame besar. Kita tengok 4 jam. 4 jam buat apa? Kan? Dia berlaku pada low BB. Habis tu reject low BB, pastinya MA510 low daily. So MA510 low daily. Dan ketika MA510 low daily dan membentuk ekstrim, ketika inilah re-entry pada weekly itu berlaku kerana perjalanan weekly. Time frame kecil hanya membuat struktur lengkap yang mengikut time frame besar punya trend. Okey? Dia nak naik weekly tapi daily kena lengkap dulu struktur dia. Kalau daily tak ada struktur untuk naik, macam mana dia nak naik? So maknanya daily kena lengkap, 4 jam juga kena lengkap. Kalau 4 jam naik untuk mencari re-entry ke atas ni, MA510 MBB, maka akan berlaku penurunan untuk membentuk daily punya MHB, melengkapkan MHB. So 1 jam ekstrim tepi wajib. Kalau tengok di 15 minit, 15 minit kena naik untuk mencari 1 jam punya top BB kerana MA510 1 jam berada di tepi wajib. MA5, MA10 kan kita dah cakap dalam cycle, dalam struktur, okey, dalam cycle, dalam struktur, maknanya bila satu time frame yang besar membentuk re-entry, maka time frame kecil, satu time frame bawah dia kena mencari top BB. Kalau kita tengok kat sini saya marking 2 tempat ni. Kita tengok, dia berada pada top BB di 1 hour. Maka secara umumnya di 4 jam dia kena berada pada MA5, MA10 high sebab di top BB. So kita pergi balik.
So dia berada pada MA5 10 high. Benda yang sama berulang di mana-mana time frame sekalipun, benda yang sama berulang. Kalau ada re-entry, Bayu. Kalau berada di mana-mana point of re-entry pada MA5 10 high, so maknanya satu time frame bawah pada dia pasti berada pada top BB. Begitu juga dengan weekly. Weekly berada pada MA5 10 low, maka di daily wajib berada di low BB. So maknanya ketika di low BB ni yang perlu kita perhatikan, apakah yang sedang berlaku? Ekstrim ke, rejection ke, MHB ke? So, untuk faham benda tu, masuklah kelas. Apa yang dikatakan dengan ekstrim, apa yang dikatakan TP wajib, apa yang dikatakan dengan MHB. Sebab struktur ni dia tidak boleh lari daripada struktur asas BBMA. Kalau tak lengkap struktur, tak faham struktur, maka bila kita bercakap tentang apa yang akan jadi pada satu-satu time frame setelah satu time frame membentuk satu struktur yang lain, maka kita akan terlepas dan kita tidak akan faham, okey? So, 1 jam. 1 jam jelas menunjukkan apa? Momentum dan re-entry. Maka ketika re-entry ini pastinya 1 jam akan membentuk MHB untuk kenaikan. Kenaikan di time frame 1 jam ni kerana menyokong untuk time frame 4 jam. Dia tak cerita weekly lagi, tak cerita daily lagi. Kalau 1 jam, pastinya 4 jam. Daily weekly tu dia lambat. 1 hari punya perjalanan. Weekly 1 minggu, 5 candle daily. So maknanya pergerakan harian tu, maknanya kita dah tahu. Hari ini struktur apa, nak ke mana, akan berlaku struktur apa selepas itu. So, di sini yang pentingnya kita kena faham struktur. Sebab tu dalam kelas basic, selalunya selepas saya berkongsi tentang fungsi peranan indikator, signal dan setup yang membentuk struktur, ketika lengkap benda-benda tu semua, saya akan memperjelaskan lebih detail tentang cara menggunakan struktur dan penggunaan struktur di multi time frame juga. Sebab setiap time frame dia ada struktur. Ada satu time frame dia buat struktur dia ekstrim, ada time frame lain dia buat struktur dia re-entry. So maknanya antara satu time frame dengan satu time frame dia ada struktur tersendiri. Terus saya cerita pasal orang kata apa, struktur yang lebih detail, struktur yang kedua kan. So struktur. So maknanya satu main struktur, dia wujudnya lagi satu minor struktur yang saya panggil struktur di dalam struktur. So maknanya satu struktur di time frame besar, mana akan ada struktur-struktur lengkap di time frame kecil, minor struktur tu. So contoh macam ni sekarang. Kemana dia nak pergi? Ekstrim TPOJ MHB arah re-entry. So maknanya continuation akan berlaku untuk membentuk struktur penurunan. Maknanya dia akan berlaku ekstrim TPOJ MHB atau dia jadi ekstrim saja dan turun untuk membentuk MHB pada time frame besar. Bila berlaku ekstrim pada time frame atas pada dia, maknanya sini dah membentuk MHB untuk kenaikan semula. Sebab tu kalau ada momentum, ada arah kukuh pada satu time frame, sebelum masuk, rujuk dulu pada time frame lebih besar. Kadang-kadang kita masuk, kita melihat pada time frame 1 jam. Time frame 1 jam. Lepas tu, kita tak tengok 4 jam. Adakah 4 jam membentuk arah kukuh ataupun momentum juga? So kadang-kadang ada 2 time frame. Sekejap. Okay.
dua time frame membentuk signal yang sama. Ada yang menjadi kebiasaan itu kalau momentum satu time frame atas dia adalah kehendak arah kukuh. Okay, so kita boleh ambil time frame besar. Selamat datang Pak Mul. Pak Mulyadi. Ya, bang. Nak tanya ke? Okay, so dalam pergerakan membentuk struktur ni maknanya kita kena tengok dulu struktur time frame besar tu apa dan pergerakan struktur time frame besar tu ke mana. Adakah struktur itu datang daripada arah ataupun momentum kekuatan market. Kalau momentum maknanya kalau kata kita entry yang mengikut setup datang daripada momentum, maka pergerakan momentum tu jauh lebih besar daripada kehendak arah kukuh punya struktur signal. Okey? Ada soalan Euro? Cikgu, nak tanya cikgu. Ya. Euro tadi tu, time frame daily tu, katakan minggu depan candle tu break 550, kita boleh fokus pada sell lah. Yang mana sekali lagi? Daily? Time frame daily kan ada 550 kan. Katakan minggu depan dia break 550, dia pecah 50 tu kita fokus cari sell. Boleh tak? Sebab 550 ni trend kan? Betul. Tapi sekarang ni, adakah dia turun untuk membentuk momentum ataupun sekadar MHB? Kalau dia membentuk MHB, maknanya perjalanan dia tu dia tak ada strength. Kalau dia jadi momentum, maknanya dia melakukan satu pergerakan kekuatan baru, pertukaran pada trend time frame ini ajalah. Tapi balik kepada time frame besar tu, adakah dia melakukan pertukaran trend yang mengikut 4 jam tu? Tapi dalam proses sekarang ni, dalam setup sekarang ni, kita tengok apa? Momentum re-entry pada weekly. Maknanya penurunan pada daily untuk menyokong kepada re-entry weekly. So, kalaupun dia turun untuk membentuk momentum, mungkin dalam 1 hari, 2 hari lepas tu, dia akan membentuk struktur baru, Extreme TPOJ MHB. Sebab weekly dia seminggu kan, candle dia tu. Kalau kata weekly tu hari Isnin dia buka dekat sini, dia turun sampai 550 lah, contoh lah kata, dia turun sampai 550, tapi hari Jumaat dia close kat atas balik, dia masih balik re-entry. So dalam masa penurunan pada daily ni kan, penurunan daily ni 5 hari dia boleh membentuk satu setup lengkap pada daily dan hari yang terakhir, hari yang kelima tu dia naik. Faham tak? Boleh dengar tak? Ada orang ke tak ada orang? Faham cikgu, faham. Tadi yang tanya soalan tadi. Siapa? Siapa yang tanya soalan tadi? Takut dia terputus line dia. Tak apa. Itulah yang saya cakap. Kalau ikut pada momentum sekarang ni, dia momentum yang tidak melakukan pertukaran pada trend. Tapi dia mati dengan ekstrim TP wajib dan pergerakan penurunan ni walaupun dia melepasi MA50 tetapi tidak membentuk momentum, maknanya dia tidak ada kekuatan untuk melakukan pertukaran pada trend di H4, time frame 4 jam dan juga di time frame daily ni. 4 jam dia boleh turun, tak ada masalah, dia boleh turun, mencari balik low ni pun mungkin boleh. Tetapi 4 jam tidak merubah kepada keadaan pertukaran arah pertukaran trend di major trend, maknanya daily yang harus melakukan pertukaran tu. So, kalau kata sekalipun breakthrough MA50 tapi tidak membentuk momentum, maknanya
pergerakan perjalanan daily ni masih belum melakukan pertukaran pada trend. Okay? Plastik dua. Terus yang membuang. Go live. Oh, Shifu live. Okay? Ada soalan lagi? Ada satu, Silakan. Pak. cikgu. Ya, Damian. When you mention CSM Okay. in any time frame, CSM. Ya. If the thing close sikit aja, do we still consider it as CSM or do we have a height more than half? To me, CSM, let it be very clear lah. Kalau half in the middle of top BB or low BB tu kan, I selalu tak ambil dia sebagai momentum lah. I make sure the momentum is very clear momentum, solid candle close. Tak semestinya half lah kan. Kalau macam ni pun, you can consider momentum lah. Lagi kita tengok lagi. Kalau macam ni 50-50 kan, kita kalau 50-50 pun kita tak berani nak ambil apa-apa keputusan, betul tak? Okay. So make it momentum tu very clear. Let it be clear momentum. Kalau contoh macam ni, yes, very clear momentum. Walaupun dia dalam keadaan mendata sikit kan. Okay? CSK pun cikgu buat sama ke? Sama. CSK pun, ni CSK. Saya ambil ini sebagai CSK yang solid. Okay lah. Tapi kalau separuh-separuh jalan tu tadi saya ada tak satu. ambil CSK. Okay. CSK kita boleh tengok kadang-kadang macam ni. Dia breakthrough CSK. Tapi next candle tu dia reject di top BB, maknanya dia boleh reverse. Kan? Sebab perjalanan ni adalah trend down. Kenapa dia sampai di top BB? Kerana dia re-entry di time frame lebih atas kan? Lebih atas, ya betul. Clear? Damian? Yeah, thank you. How's Langkawi? Okay, busy 5 sekarang. Oh, Macam 5 ozon. busy ya. Rata-rata kapal terbang dengan jet. Lah, kan? Dia start already ya, 5? Training now, so bising lah. Pukul Bising, 7.30, 8 dah start dah. Oh, okay. 20 ni full start. Full start 20 So hotel fully book lah now. Fully, semua fully. Busy dah. Tak ada jam pun ada jam dah. Okay. All the best over there. Thank you. Apa tu? Siapa? You punya partner tu apa? Nurul. Nurul. How is she? Okay. Dia pun busy juga dengan 5. Sejak lama tak dengar dia cerita. Trade ke dia? Trade lah dia. Kadang-kadang I guide dia sikit sana sini lah. Sebab dia busy kerja. 5 kan dia buat banyak projek. After 5 cool down sikit lah. Iyalah. Yeah. Okay. Alright, thank you. Right. Ada soalan lagi? Cikgu, last je. Ya, sure. Tak ada lastnya. Tanya je. Jangan risau. Time frame H4, sisa sel. Okay. Sisa sel ni yang cikgu tanda ni boleh kita anggap sisa sel yang tak strong sebab dia datang daripada structure buy, bukan daripada structure sel. Dia bukan sisa. Tak boleh anggap sisa. Tak. Sisa ni dia macam ni. Sebab cikgu kata tadi sisa saya dengar cikgu sebut untuk re-entry sel cikgu kata. Tak, dia macam ni. Boleh. Kalau sisa datang dia dari struktur lengkap. Ni. Okay. Ini struktur lengkap. Ekstrim, TPOJ, MHB ni. Asal dia ada ekstrim. Tapi ini tidak boleh dikira sebagai sisa. Ini sebagai, orang kata apa, dia antara top BB dengan low BB punya pergerakan. So maknanya kalau sisa dia mesti datang daripada struktur lengkap dulu. Sekurang-kurangnya dia kena ada ekstrim. Tak kisah. Kalau kita ambil pada macam ni kan, ekstrim, TPOJ, MHB ini tak ada sisa. Tapi yang ini kita boleh kira sisa. Tapi sisa ni naik, reject top BB dan dia reject di low BB. Yang ini tak dikira sisa. Dan ini saya ambil semula kalau dia masih turun mencari low BB tidak membentuk momentum, dia saya ambil sebagai MHB kedua.
So maknanya kalau di sini kita ambil sebagai MHB yang pertama dan yang ini saya ambil kira dia sebagai MHB yang kedua. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita tengok ni apa? Candle selepas tu dia buka dekat luar. Dia bukan close dekat luar. Dia ni masih dikira boleh dianggap sebagai MHB. Tetapi andai kata dia berlaku next candle tu dia buka, dia retest dan berlaku ekstrim. Maknanya ekstrim ni adalah ekstrim yang kedua. Ekstrim dan ekstrim. So maknanya double ekstrim berlaku. Jangan ambil ini sebagai sisa kerana dia bukan datang daripada setup lengkap MHB atau ekstrim di ketika BP mendatang. Itu je jelas saya. Kalau macam ni, MHB naik balik dan dimatikan dengan ekstrim, turun, yang ini boleh dikira sisa. Okey? Pak Salam? Okey je. Okey, ada soalan lagi? Ada trader-trader BBMA enter dari MHB? Ada, sebab MHB tu dah layak entry, tak ada masalah. Apa mula penjelasan dah? Terima kasih cikgu jadi faham perjalanan H4 dan H1. H4 dan CS arah untuk membuat yang entry H1 wajib ada MHB. Okey. Kalau MHB tu, maknanya dia lebih kepada struktur yang lebih lengkap. So maknanya kita tahu adakah setup-setup seterusnya tu akan batal ataupun tidak. Tapi kalau ketika BP mendatang ni selalu kita akan jadi macam ni lah. Mana satu sisa. Okey, kalau nak tahu mana satu sisa candlestick arah kukuh ni, CSAK, maknanya kita tengok dulu ada ekstrim ke tak. Yang pertama, yang kedua tengok ekstrim tu ada MHB ke tak? Baru selepas itu ada CSAK. Kalau tak ada salah satu tu maknanya bukan CSAK. Dia banyak keliru, banyak cikgu mengajar tu sisa buy, sisa sell. Kalau kita kata candlestick arah kukuh, dia sifat dia sebagai, tugas dia sebagai candlestick arah, maknanya dia melakukan pertukaran arah. Kalau berlakunya pertukaran arah, yang pasti dia kena datang daripada struktur BBMA baru berlaku pertukaran arah. Kalau tak ada struktur, dia nak melakukan pertukaran arah tu tak boleh. Dia akan jadi macam ni lah. Dia jadi arah, lepas tu dia patah balik, jadi arah juga kita beranggapan, lepas tu dia terbang terus. Kalau dia terbang terus, maknanya dia bukan arah. Sama ada dia membentuk MHB kedua, MHB ketiga, atau dia membentuk double extreme atau triple extreme. Kita boleh tengok benda-benda tu. Hanya struktur-struktur yang lengkap akan membawa pada perjalanan asal market. Jangan struktur-struktur yang tidak lengkap, kita mengambil satu mengambil sebagai panduan untuk pergerakan perjalanan market asal tak. Kalau kata kita tengok kat sini lah ya, kita tengok kat sini. Dia datang daripada momentum perubahan pada trend di time frame 4 jam. Trend untuk 4 jam, maknanya trend 4 jam ni bukan trend yang membentuk pada perubahan asal pergerakan market. Tapi kalau kata kita mengambil ini sebagai trend pertukaran, maknanya perjalanan tu hanya sekejap sebab dia time frame 4 jam. Kalau perjalanan asal kekuatan market, dia kena tengok 4 jam ke atas. Maknanya pecahan trend semasa dengan trend major, iaitu 4 jam ke bawah trend semasa. Sebab 4 jam, satu candle 4 jam dia tidak merubah pada satu hari punya pergerakan. Tapi kalau daily
maka dia akan merubahkan pada perjalanan. Kerana daily hari ini untuk besok punya. Adakah daily hari ini membentukkan arah kukuh ataupun adakah daily hari ini membentuk momentum? 4 jam dia boleh jadi momentum, lepas tu dia patah balik. Jadi ekstrim dan pusing balik naik. So maknanya dia tidak menentu sebab dia perlukan 6 candle 4 jam tu. So sekarang kita tengok pada sini. Kalau di sini, kalau kita mengambil 4 jam sebagai perubahan trend, maka perubahan trend tu sekadar seminggu, 4 jam, lepas tu naik. Kalau kita tengok di daily, apa proses daily? Momentum, re-entry, trend daily itu naik. So maknanya perjalanan itu diteruskan lagi dengan momentum. So ketika ini yang kita kena pastikan time frame atas tu ke mana arah atau halat tuju. Benda ni berulang sebelum ni dah berlaku. Kalau di daily, maknanya daily berbulan-bulan. So perjalanan daily adalah untuk weekly. So maknanya weekly sedang membentuk apa? Struktur-struktur yang lengkap. Okey, struktur-struktur lengkap. Monthly buat apa? Ekstrim. Ketika BB mendata. Ini kalau BB mendata di monthly ni nak tengok kat mana pula? Tak ada cat lah. Kita minta orang Roku buat lah 1 tahun, 2 tahun punya cat pula lepas ni. Kan? Okey. Ada soalan? Tak ada soalan, saya nak sambung dengan GBP. EU dengan GU ni lebih kurang tapi tidak sama. Serupa tapi tak sama. Okey? GU, mana GU? Okey. GU, pergi pada weekly dulu. Okey, GU lebih kurang lah. Tapi GU dah jalan dulu. Dia dah buat momentum. Lepas tu dia turun buat entry. Kita tengok apa berlaku pada time frame bawah pada weekly iaitu daily. Kenapa GU ni naik laju? Daily buat apa? Daily melakukan rejection yang pada low BB naik untuk membentuk re-entry sell. So maknanya apa? Dia ketika ini juga dia melakukan antara dua BB ni, tengok. Beza kan? Low BB mencari top BB ketika BB mendata. Adakah kenaikannya akan diteruskan? Tengok struktur time frame 4 jam. 4 jam dah buat apa? Top BB reject di low BB mungkin akan berlaku kenaikan ketika BB mendata. Dua time frame BB mendata. Nombor satu kita tengok 4 jam dulu. Sebelum kita nak mengambil kira daily punya kenaikan di BB mendata, 4 jam tengok dulu. Reject di low BB, adakah 4 jam ni diteruskan naik untuk membentuk momentum. Kalau 4 jam momentum, maknanya dia membawa daily mencari top BB. So, pergerakan ini adakah membentuk setup ataupun struktur buy yang baru membawa kepada kenaikan mencari top BB daily. Okey, sekarang di sini antara MB510 low dan low BB ni kita tengok apa ada di 1 jam. Struktur lengkap. Ekstrim naik buat TP wajib. Kalau dia turun untuk membentuk MHB, maka dia akan membentuk extreme buy pada time frame 4 jam ni dan membentuk ekstrim yang kedua. So maknanya pergerakan untuk mencari daily tu insya-Allah sampai. Sebab struktur sell dia dari sell ni, extreme sell, MHB sell dah dimatikan dengan buy. Sebelum ni kita tengok kan, turun sampai low BB tidak membentuk sebarang ekstrim. Naik semula. Dia turun semula ni baru dia buat ekstrim. Ini kira consider ekstrim lah, rapat-rapat ni kan. Boleh consider. So naik ni, kenaikan ini turun, melakukan rejection, turun untuk membentuk sama ada rejection di 4 jam atau membentuk ekstrim di 4 jam kerana untuk naik mencari top BB daily, kerana daily juga BB mendata datang daripada extreme buy BB mendata. Ekstrim dimatikan dengan ekstrim nyata depan mata. Trend adalah trend kenaikan. So, berulang, berulang dan berulang. Kalau tengok di 4 jam, kita tahu
InsyaAllah dia turun untuk membentuk extreme buy untuk kenaikan. 1 jam proses dia TP wajib untuk membentuk MHB. MHB di 1 jam selalunya rejection di 4 jam ataupun extreme di 4 jam. So inilah cerita dia. Penceritaan dia dah bagi tahu. Okay? So apa lagi? Ada soalan tentang GU? Ya, Azizul. Alif. Ada soalan tak? Alif Al-Azizul. Ada soalan ke? Tak dengar? USD JPY. Ya, GBP GU re-entry weekly. Pak Roni. USD JPY. USD JPY. Sorry weekly apa? Weekly momentum re-entry, cantik. So kalau dah re-entry pada weekly, top BP daily mesti buat apa? Rejection ataupun extreme. So maknanya dia dah ada momentum perubahan pada trend untuk daily, tapi penurunannya adalah penurunan untuk membentuk re-entry. Adakah re-entry ini akan melakukan kenaikan atau dia berjalan pada weekly? Tengok dulu. So maknanya kalau dia melakukan penurunan kepada weekly, maknanya daily naik, dia turun buat entry, naik untuk buat MHB. Itu yang saya faham. 4 jam buat apa? 4 jam tak ada momentum. Maknanya strength untuk turun di 4 jam masih belum. So maknanya ada penurunan untuk kenaikan membentuk structure pada time frame daily. Di daily, kita pergi pada 1 jam. 1 jam kita consider sekarang ni apa? Extreme, TPOJ, MHB, arah, re-entry, momentum juga re-entry. So maknanya cycle dia berlaku di sini. Pada 4 jam, pada daily. So kemungkinan naik, lepas tu melakukan MHB, penurunan untuk 4 jam. Okay? 4 jam turun untuk mencari re-entry, mencari low BB, sama ada di low BB ni dia akan membentuk extreme atau dia continue pada momentum. Dia tak ada structure lengkap turun ni maknanya. Sekarang ni penurunan adalah dominan kepada momentum. Ini semua bukan arah pukul ni. Rejection berlaku rejection di antara top BB dengan low BB. Sebab tu dia melakukan satu kekuatan baru ni. So maknanya penurunan ni berlaku. Mungkin monthly punya setup. Ya. Structure daripada monthly ni. Extreme, TPOJ, MHB, arah. MHB ni arah. So maknanya kena tengok pada structure yang asal dia. Ini monthly punya structure. Kalau dia nak naik, simple je. Kalau dia nak naik, maknanya dia akan turun untuk membentuk satu ekstrim. Dia tak jadi rejection sahaja. Kalau kenaikan untuk mencari re-entry boleh. Kalau kenaikan untuk mencari re-entry boleh sebab dia ada arah kukuh. Tapi untuk kenaikan berterusan saya rasa tak. Walaupun trending ni adalah trending up, tapi struktur lengkap selalunya berlaku. Dia kalau datang daripada struktur lengkap ni selalunya sekurang-kurangnya monthly kena buat action. Takat rejection macam tu saja dia tak boleh. Bukan tak boleh, market boleh buat. Tapi dalam BBMA punya setup kan selalunya kita akan melihat struktur yang lengkap. Baru akan ada satu perjalanan continuation ataupun perjalanan susulan tu meneruskan pergerakan. Okay?
So kalau nak cari satu-satu entry tu, carilah di time frame bawah dulu. Time frame bawah ni kena lengkapkan dulu. Maknanya 4 jam, 1 jam dan 15 minit kena buat satu-satu structure lengkap. Tengok dia nak turun ni pun. Structure dia, structure lengkap di 15 minit kerana 1 jam punya top BB momentum re-entry dah habis ni. Kenaikan ni dah habis, dia reject pada MA510 high tu, dia turun cari ni. MACD. Adakah MACD ni diteruskan? Kalau dia nak naik, maknanya dia akan meneruskan untuk mencari satu setup baru. Okay? Time frame kecil bila adanya structure di time frame besar, maknanya time frame kecil ni dia akan berlaku setup ataupun structure ulangan tu banyak kali sebab dia banyak candle. Tapi kalau kita melihat pada satu structure di mana time frame besar punya perjalanan, so baru kita tahu dan kita nampak mana hala tujuannya untuk melengkapkan sama ada kenaikan ataupun penurunan. Kita tengok structure dari time frame mana. Extreme TPOJ MACD, arah ukur re-entry. So turun sekarang dia tak settle lagi. Naik balik buat re-entry ni, mungkin turun kali kedua ni di 4 jam ni untuk membentuk momentum dan extreme, baru dia boleh naik. Okay? Ada soalan? Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ya. IB termuda dalam BBMA. Pak Anugerah. Alhamdulillah Cikgu. Cikgu ingin bertanya Cikgu. Silakan. Kalau misalnya harga itu tembus di top BB atau low BB, nah namun dia terjadi false breakout, bagaimana ya Cikgu ya kita mengatasinya Cikgu ya? Okey, dia kalau selalunya false breakout, selalunya pada BB yang mendatar atau sideway. Kadang-kadang dia menjadi momentum, selepas itu dalam masa yang sama dia membentuk ekstrim, dia pusing balik arah. Itu selalunya dia false breakout. Sama ada di top BB atau low BB. Kerana dalam perjalanan pergerakan market antara kenaikan dan penurunan ataupun keseluruhan pergerakan market dia hanya ada dua. Satu trending, satu sideway. Yang false breakout ni selalunya ketika BB sedang sideway, BB mendatar. Dan ketika ini juga false breakout itu berlaku, di top BB membentuk momentum dan ekstrim, maka penurunan akan berlaku dari top BB sideway turun mencari low BB ketika sideway. Okey? Bentar ya. Ini ketika gini, false breakout, tapi BB-nya sedang dalam mendatar. So akan berlaku balik arah mencari low BB. Top BB mencari low BB, low BB mencari top BB ketika BB mendatar. Lain ketika trending. Ketika trending maka akan melakukan struktur yang lengkap untuk melakukan perjalanan. Okey? Okey Cikgu, Cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu. Baik, sama-sama. Ada tim daripada sponsor, Usma. Pak Usmar. Pak Usma, Pak Syah ada. Tuan Syah. Pak Syahrizi. Ada. Usmar ada, Sheila ada tu. Ya, Pak Usmar ada. Sheila ada kan dalam ni? Sheila ada. Tuan Mak Irwan pun ada tu. bagi penerangan tentang dua perkara. Pertama sekali, confirmation kelas di Dewan di hotel mana untuk Medan. Kedua tentang Oroku punya kontes. So lucky draw tu bukan kontes yang dulu. Kontes yang maknanya setiap kali kita depo withdraw untuk dapatkan pengesahan untuk dapatkan lucky draw kupon semua, minta tolong jelaskan boleh? Bagaimana confirmation untuk penyertaan itu, okey? Pak Usman.
Sebentar. Silakan. Macam mana cikgu? Untuk apa ni kontes tu? Untuk apa tadi? Allah Allah. Pergi sana. Mike. Ada apa-apa pertanyaan ke untuk bull run ni? Macam mana nak join? Macam mana nak join? Senang Boleh tunjuk saja. tak? Share screen tak untuk diorang nak tahu diorang dah mula join ke tak? Macam ni. Saya pakai kamera ni Boleh share screen tu ke usah pakai laptop ke ataupun handphone? Tak, saya pakai handphone. Saya boleh tunjuk melalui handphone je. Boleh okey. Okey, sekejap. Okay. Sekejap. Macam mana nak tukarkan ke depan lah kamera? Mungkin boleh tolak. Tolak ke tepi. Ke tepi? Lepas tu pasal dia macam dia bentuk ke tepi lah. Okey. Boleh Macam ni. Untuk sesiapa yang nak join kan? Jelas Share screen tak, saya buat macam ni je lah, senang. Okey. Yang lain semua boleh nampak tak? Boleh nampak semua Dekat semua senyap boleh senyap Nampak. Nampak. Nampak Dekat sini. Sekejap. Okay. Kat menu atas tu, kita slide sikit, kita ada loyalty program kan kat situ. Klik je. Salah. Kita pergi dekat loyalty program. Ni, katalah saya stop dulu. Okay. Kalau dekat situ dia ada join kan? Kalau buka dekat situ ada join. So klik je join. Accept tu benda tu. I have read and agree with the loyalty program rules and then join. Okay, automatic join. Okey. So sebelum apa-apa nak buka account trading ke apa-apa, make sure join dulu benda tu. Barulah korang terpulang lah korang selepas tu nak buka account apa pun. Depends. So akan dikira lah, tiket akan dikira dari situ. Setelah korang join. Boleh account Yes. Itu saja. Tapi yang tak klik join tu maknanya trade tak ada point lah. Tak ada point lah. Okey, tak pun saya sharekan screen. Boleh? Okey. Sekejap saya rumah meriah. Okey ni. Nampak tak? Tak share tak? Nampak Zu? Apa? Nanti. Pilih. Sebenarnya. Okey. Duduk. Punya tu. Okey. Terlebih dahulu saya minta maaf pada follower di Copy Trade. Bukan tak nak trade. Last week kita baru run perjalanan dengan Oroku ni untuk mulakan Copy Trade. Lepas tu hari Isnin baru ada yang buat registration untuk join. Lepas tu hari Selasa hari yang kedua untuk registration. Lepas tu hari Rabu saya ke Pontianak, balik hari Sabtu. Jadi kalau di luar, kalau nak trade ni, saya rasa dengan sistem yang tak ada, cuma laptop saja. Dan saya tak nak merisikokan follower-follower yang ada. Saya cuba buat yang terbaik. Minggu ni kita akan bergerak ke Medan pada hari Jumaat. Maknanya hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu saya ada 4 hari untuk trade. InsyaAllah saya akan mulakan minggu ni. Lepas tu satu lagi, saya cuba untuk tidak menjadi scalper. Kalau saya menjadi scalper, maknanya 2-3 pip, 10 pip, 15 pip, 20 pip, saya dah tipi. Saya cuba mencari satu setup, structure yang orang kata apa, kuat untuk satu-satu pergerakan, structure lengkap BBMB. So maknanya saya akan pergi
untuk orang kata apa, more on the profitable punya trading, kan? Kalau nak scalping boleh 5 pip, 6 pip, 5 pip, 6 pip, yang banyaknya nanti IB lah, kan? Yang akan orang kata apa, affiliate akan jadi banyak. Jadi investor atau follower dalam copy trade ni dia profit dia tak banyak. Saya cuba nak copy trade ni bukan sebenarnya saya nak buat supaya you all dapat duit banyak, tak. Saya membantu dalam keadaan you belajar. So maknanya while you are learning, you are earning. Dia jadi macam tu. Tapi follower-follower yang ada ni saya berharap faham dengan kaedah saya. Saya mengajar, saya membagi education supaya kita boleh trade sendiri. Tanpa ada copy trade pun kita boleh trade dengan lebih tenang, lebih relax. Okay? So bersabar sekejap. Tak apa, point tu tak dapat bulan ni, bulan depan continue. Kita ada sampai tahun 2026, tak salah saya kan, baru habis kita punya, dia punya ni apa, ni lah, bonus-bonus untuk orang kata apa, lucky draw ni, insyaAllah akan ada berterusan. So, kita yang kejar dalam masa yang singkat untuk mendapatkan semua. Tak mungkin. Benda yang tidak mungkin untuk dapat segalanya dalam masa yang singkat. Kita cuba buat peringkat demi peringkat. So, bulan pertama ni kalau kita boleh ada profit 100, 200 sampai ujung bulan ni pun insyaAllah. Lepas balik pada Medan tu, saya rasa lepas Medan mana kita? Surabaya. Bulan 6. Surabaya bulan depan. Bulan 6. Surabaya pun ujung Surabaya, pertengahan bulan 6. So maknanya kita ada masa sampai pertengahan bulan 6 tu saya dah tak ada ke mana-mana kan. So saya akan cuba fokus pada copy trade ni, trading. Cikgu tak payahlah nak explain, kita orang faham. Faham, you faham, maybe ada yang tak faham konsep saya kan, saya tahu. So sekarang nak explain apa? Explain BTC ya. Okey, saya pergi pada BTC lah. Okey, BTC, aduh cantiknya. Ini yang saya cakap ni. Ni ekstrim. Ni ekstrim. Candle melepasi 50 tapi tidak ada momentum. So maknanya kekuatan untuk melakukan penurunan itu tidak berlaku. Ini struktur lengkap pada BBMB. Datang daripada double extreme sell. Dimatikan dengan double extreme buy. Ini yang syllabus intermediate di mana yang saya tekankan ni extreme, double extreme, triple extreme, extreme yang buat divergent, extreme yang tak ada divergent, extreme ada momentum, extreme tak ada momentum. Semua benda-benda ni saya tekankan lebih jelas di dalam kelas intermediate. Orang nak belajar intermediate, kau kena masuk basic dulu, okay? Ini dalam keadaan sekarang ni, BB juga mendata, maknanya BB mendata low BB mencari top BB dan dari top BB mencari low BB. So keadaan ini yang selalu merumitkan para trader dalam trading penilaian untuk mencari signal setup dan untuk mencari entry ketika sideway ni berlaku. Sideway ni, ini yang kena faham. Apa itu extreme? Kan? Apa itu rejection? Apa itu struktur lengkap? Okay? So, kalau kita tengok balik dalam keadaan sekarang ni, maknanya double extreme buy pada time frame 4 jam. Di ketika double extreme buy di 4 jam ni, daily buat apa? Daily buat momentum re-entry. Momentum re-entry continuation berlaku ataupun tak? Belum lagi. Belum lagi, alright. Jadi sekarang sebelum perjalanan ini kita tengok dari mana datangnya. Betul tak ni? Ini datang daripada struktur lengkap. Extreme, TPOJ, MHB, arah, reject, turun balik buat extreme. So maknanya extreme ni, the encounter lagi satu extreme, dia jadi double extreme. Bila berlaku double extreme, kita ambil kira balik arah kukuh. Ini baru wujudnya arah kukuh yang sebenar. Dan perjalanan itu ke mana? Continuation ini yang selalu kita tunggu ni.
momentum. So maknanya kalau kata perjalanan ini berlaku kekuatan mengikut trend. So pergerakan tu pergerakan yang melibatkan pergerakan time frame besar. Kenapa dia melakukan benda ni? Structure ni. Kerana time frame atas dia sedang membentuk satu structure yang kuat. Bitcoin ni lama dah saya cakap. Kita dalam analisa setiap minggu kita bercakap tentang Bitcoin melakukan re-entry time besar. re-entry datang daripada re-entry kekuatan, iaitu re-entry momentum. Sebab tu kalau ada momentum berlaku re-entry dalam keadaan yang sama juga, trending berlakunya dalam keadaan trending di time frame besar, carilah setup lengkap di time frame bawah pada dia untuk melakukan perjalanan ataupun kita mengikut perjalanan yang time frame besar. Tapi pada ketika momentum dan ekstrim reverse retest candle ni, maknanya kita melakukan entry yang betul pada time frame besar, tetapi entry-nya yang bersifat sementara mencari setup. Dua-dua benda ni sama. Maknanya reject ke, ekstrim ke, apa ke, dia turun mencari re-entry disebabkan dia ada momentum. Kalau tak ada ekstrim pun, kalau dia ada momentum ketika trending, maka bersabarlah mencari entry pada setup yang mengikut trend. Apa saja pair, apa saja market, apa saja time frame. Tapi kalau dalam keadaan BB itu sedang mendata antara top BB dengan low BB, kalau kita masuk berlawanan dengan major trend time frame besar, maka itu penurunan untuk melengkapkan struktur. Okey? Ada soalan Bitcoin? Ramai yang senyum sampai ujung minggu pun tak. Sampai ujung minggu pun tak reti nak rest. Tunggu naik je, tak naik baru nak naik. Hai, dah naik tu 4 jam, 1 jam. 1 jam pun H4 tak lengkap. Nampak ni? H4 fully layer tu cikgu. H1 ni tak sambung fully layer. Tadi sudah ambil TP tadi saya. H1 punya pun masih ada structure lagi. lengkap. H4 pun structure lengkap. Ya. So, boleh hold position. So, kalau kata kita nak tengok Bitcoin ni sejauh mana dia akan pergi, so maknanya apa? Tariklah Fibo. Mana momentum yang pertama? Okey, ni momentum pertama, ambil shadow ke shadow. Okey, 261 breakthrough maknanya confirmation untuk pergi kepada Berapa? 423 lah. Kalau 423 tu pastikan dia ada momentum dulu. Ni sini kena confirmation dia, kena break top BB, dan monthly tu bulan ni atau bulan depan dia kena close atas di luar BB. So maknanya continuation akan berlaku. Okey? Okay. Kau conteng-conteng cak aku apa sih Paul? Okey, pergerakan-pergerakan pada market sekarang ni berasaskan kepada struktur lengkap, especially ni Bitcoin. Okey? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita pergi next. Bang Rahman. Oh, Bang Rahman. Assalamualaikum, saya cikgu. Salam. Jadi ke tak apa yang saya cerita di Jakarta 2 minggu lepas? Jadi. Mantap sekali dia. Haha. Mantap, Rahman, mantap. Sebab struktur dia adalah struktur lengkap, belum dimatikan dengan ekstrim sekurang-kurangnya. Okey? So maknanya kitaran dia berlaku antara re-entry pada daily ataupun di 4 jam untuk meneruskan perjalanan dia. Okey, sekarang
4 jam berlaku ekstrim BB mendata. Maknanya penurunan 4 jam ni membentuk arah dan mencari ekstrim di 4 jam kerana target dia adalah re-entry daily. So maka minggu ni kita menunggu re-entry daily. Kalau nak menunggu re-entry daily tu, kalau rajin-rajin makan dulu sell. Sebab indeks pergerakan dia besar. Boleh. Kalau antara 4 jam dan 1 jam tu masih boleh ada peluang untuk mengambil retracement. Okay, retracement entry sell untuk melakukan penurunan pada daily punya re-entry. Okay? Okey, cikgu. Weh, tak habis-habis duk menconteng ni kenapa? Macam mana nak hilangkan ni? Yang dia duk conteng kat chat saya ni. Aduh. Okey, so sekarang US 30. Sama dengan US 100. Cuma pergerakan US 30 ni dia lebih laju, lebih jauh, lebih cepat daripada US 100. So maknanya struktur dia sama. Tapi di sini ada sedikit penunjuk arah berbanding dengan US 100. Okay. Macam US 100 dia tak ada momentum. Dia masih close antara 50-50. Di atas top BB, di tengah BB. Line BB dia. Candle tu di tengah. So maknanya kalau US 30 maknanya sedikit ada lah. Tapi confirmation tu perlu. Okay. Pergerakan dia datang daripada struktur lengkap. So maka 4 jam harus dilihat. Apa yang berlaku 4 jam tidak ada momentum sedang membentuk ekstrim, mematikan ekstrim buy. BB mendata. So maknanya potensi untuk melakukan penurunan sampai ke low BB ni ada. Atau dia melakukan penurunan sampai mid BB lepas tu dia naik balik. Boleh. Sebab pergerakan ni adalah pergerakan kenaikan. Jangan cuba-cuba nak entry pada middle BB selagi candle tak menunjukkan struktur yang lengkap di time frame kecil. Okey. So maknanya macam mana? Penurunan ekstrim di BB mendata pada 4 jam adakah akan diteruskan sampai low BB ataupun tak, kita pandukan pada time frame 1 jam. Adakah 1 jam ni turun dan membentuk struktur lengkap pada low BB pada MA50? Kalau membentuk struktur lengkap naik, maka penurunan di 4 jam sekadar membentuk re-entry. Okey? Dia walaupun BB mendata tapi dalam keadaan trending di time frame besar. Okey? US 30 dia berbeza sedikit daripada US 100. Okey? Apa soalan ni? Mahal cikgu US 30. Oh, mahal sikit lah, Mat. Double kot. Boleh je. Kawan-kawan kita ni 2 hari dah pas dah. Oh. H1 jadi momentum, terus H4 jadi apa? Kan sama ada jadi arah kukuh ataupun tidak. Okey? Adakala ada arah, ada momentum di time frame 1 jam tetapi di 4 jam tidak membentuk arah kukuh, ada juga, bukan tak ada, tapi kena tengoklah time frame tu. Kalau tidak ada arah kukuh pada 4 jam, maka perjalanan tu kita fokus pada time frame 1 jam. Sebab 4 jam tidak membentuk sebarang signal ataupun setup. Okey? Okey, last sekali kita nak pergi pada goal. Lepas goal kita close sebab lepas ni saya ada meeting. Jam bendek tu. Jam bendek. Dek.
Jumendek sama juga. Jumendek Delhi ni tidak ada momentum lagi. Datang daripada struktur lengkap. Dan naik 23 Mat dari 18. Ingat lagi. 2 tahun lepas dah baca dah, bagi tahu dah. Kenaikan dia adalah kenaikan yang membentuk apa ni. Sebenarnya pergerakan datang daripada struktur lengkap ni. Di time frame 4 jam. Terus tidak ada satu pun momentum. Di low BB maknanya kekuatan kenaikan pada Jumendek, pada Europe punya indeks tu lebih kuat lah. Okay? Okey. Kita pergi pada gold. Okay, gold apa masalah gold? Oh dia. Weekly dan sekarang nak menunggu monthly punya closing candle. Weekly siap. So maknanya minggu ini adalah minggu candle kedua pada re-entry weekly. So tengok pada perjalanan gold datang daripada momentum ni, kekuatan dia. So maknanya dah consider done. Saya dah bagi analisa saya di Facebook saya baru ni kan. Dah sampai tapi belum siap. So maknanya kalau pada gold re-entry buy weekly pada candle pertama, so maknanya candle kedua ni, kalau candle kedua ni daily sekurang-kurangnya ekstrim ataupun dia boleh lajak lagi sekali buat MHB. So at least dah pun berlaku ekstrim, cuma TP wajibnya belum jelas. Okay. Momentum ni adalah momentum, tapi momentum yang tidak membawa kepada pertukaran pada trend. So maknanya tidak berlaku pertukaran trend pada daily. Extreme, reverse, retest jelas. 4 jam dah ada MHB. Extreme, TPWJ, MHB. So maknanya structure pada time frame 4 jam dan daily ni lengkap. Re-entry pada weekly, ekstrim pada daily, MHB pada 4 jam. Kalau nak diikut struktur, dia adalah struktur yang dah lengkap untuk melakukan kenaikan. Tapi 1 jam buat apa tak? 1 jam pun dah ada ekstrim, dah ada arah kukuh. So maknanya arah kukuh kita dah tahu dah. Sini target dia top BB 1 jam. So maknanya dia tak semestinya naik terus kepada 161 ataupun top BB. Dia dah ada arah kukuh. Cycle dia sama ada dia turun buat re-entry ataupun dia buat lagi satu arah kukuh, 1 atau 2 arah kukuh, baru dia turun untuk membentuk re-entry. So kena hati-hatilah kat sini. So maknanya 1 jam dah pun melakukan pertukaran pada arah kan. So arah untuk kenaikan tu berlaku. 4 jam masih belum. 4 jam kalau nak diikutkan struktur dia masih belum melakukan pertukaran arah. Walaupun dia dah berlaku awal ni tapi dia turun untuk melakukan MHB. Dan reject pada low BB, reverse retest. So perjalanan minggu ni kita tengok dia buka gap terus jadi arah kukuh kan menarik tu. Hati-hati. Harganya terlalu mahal. Target saya memang jauh lagi. So insyaAllah akan sampai. So kalau 15 minit struktur apa? Struktur momentum pertukaran trend. 15 minit dah bagi pertukaran trend daripada struktur lengkap buy. So maknanya perjalanan untuk turun dengan naik tu jauh lebih kepada naik. Sebab struktur kecil semua dah melakukan naik sampai ke daily melakukan reverse retest. Dan kalau yang mana masuk intermediate, yang dah tahu dah ni, SCM mengikut trend, SCM tak perlu ada TP wajib, tak perlu ada MHB. Dia boleh jalan terus.
Dan dia juga dalam keadaan bibi yang mendata di atas dan di bawah. So maknanya datang daripada bibi yang mendata untuk mencari bibi yang mendata low kepada top. So maknanya dia boleh continue jadi arah dan continue momentum. Tapi kekuatan kenaikan dalam momentum. Weekly ni, minggu ni kita nak kena tengok. Adakah dia nak test ataupun tak lagi sekali. Daily mungkin 3-4 hari melakukan test penurunan untuk menyambung kenaikan untuk melengkapkan weekly punya second candle. So, berhati-hati supaya tidak entry terlalu awal. Pastikan pada semua time frame lengkap structure untuk mengikut structure time frame besar. Ini structure ni adalah structure time frame besar. So, maka pergerakan-pergerakan di time frame kecil selalunya berlaku candle-candle yang besar. Volatility dia besar. Satu candle 1 jam pun kadang-kadang kita boleh tengok ni berapa pip ni. 4216, 400 pip. Itu baru candle 1 jam. Kan? So pergerakan-pergerakan yang macam ni harus lebih teliti di dalam memilih point untuk entry dengan structure-structure yang lengkap. Itu aja dari saya. Ada soalan tak tentang gold? Kita boleh bincang, kita boleh bahas sekejap sebelum saya mengakhiri. Cikgu. Sebab saya ada meeting sekejap lagi. Cikgu? Ya, saya. Tadi cikgu kata time frame weekly dia akan test lagi dekat MA low. Dia test lagi minggu depan. Dia Tak tak semestinya kan? sampai kepada, kalau weekly ni tak semestinya sampai pada MA10 dah. Dia cukup sekali pun dah cukup kan? Sepatutnya. Ya, sekali pun boleh. Macam keadaan sebelum ni. Tapi sebaiknya dia adalah candle kedua ni. Sebab buka minggu ni dah candle kedua re-entry. Mungkin dia turun hanya sekadar untuk melengkapkan sedikit sebanyak di time frame kecil punya structure. Sebab H4 tu dah macam cantik dia divergent. Mana divergent ni ya? Ha. Tidak boleh divergent ni. Tidak berlaku divergent. Kalau divergent ni kan sini divergent lah. H1 ada. H1 sini. Pak Salah dah masuk lah. Intermediate. Dah ya. Dah kan? Dah. Okey. Kalau dah tak ada masalah. So kalau kat sini ada, kat sini tak ada, 4 jam tak ada, mungkin tengok daily. Daily ada, daily lagi tak ada. Okey. So tak ada yang confirmation untuk daily tak ada. You tahu kan? Level 200 ni. Tahu ya. Valid tak? Valid. So yang extreme buy ya betul. Valid kan? So valid lah tu. InsyaAllah. So maknanya daily ni apa? Kerana weekly daily akan membuat satu pergerakan jalan terus. So maknanya kalau kita nak entry, maka tunggu weekly punya second candle dan membentuk satu structure yang lain lah di time frame kecil. Okey? Ada soalan lagi? Busy terus. Oh, Yanti. Ya, cikgu.
Jumpa di KK nanti. Bila cikgu datang? Kamu balik kampung baik tu. Cikgu ni. Cakap tu. Kasih tahu siap bila cikgu datang. Bulan 6. Bulan Hujung 6? 20. Okey. Jangan Pas. busy pula. Pas. Mau makan tu seafood dekat apa? Todak lagi? Todak lah, Melayu mana? Bisa, Pak. Aduh. Ada. Okey, ada soalan lagi? Bang Fauzi sihat nanti? Sihat, sihat. Alhamdulillah. Salam sama dia. Okey. Okey, ada soalan di AAPL itu apa tu? Apa AAPL? Tunggu baca soalan YouTube. Goal, okey. Shopping center kat Medan berapa hari bulan? Medan 23 hari bulan saya sampai. Nanti minta pihak Oroco bagi itinerary cepat sikit sebab ada request daripada sana nak jumpa kita dekat Kuala Namu, nak jemput di Kuala Namu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, macam daily tu bukan dia daripada struktur lengkap sel ke cikgu? Ya, struktur lengkap sel. Ekstrim, TPOJ, MHB, RR, entry. Jadi dah mati dah dengan ekstrim. Oh. Ada momentum tapi momentum yang tidak memberi kepada kekuatan ataupun pertukaran pada trend tak berlaku. Dia masih ada di atas 50 kita tengok sebelum-sebelum ni. Kalau momentum macam ni dia berlaku pertukaran tak? Sekejap. Kalau dia tak melakukan pertukaran dia jadi struktur baru pada setup lengkap. Ini apa? Sideway. BB mendata. Kita tengok. Kalau berlaku momentum yang macam ni tapi break M50 tapi tak ada momentum. Masih tidak berlaku pertukaran. Kalau macam ni momentum tapi momentum yang macam mana? Momentum dalam keadaan BB mendata. Kita tengok dua side. Kalau dalam keadaan BB mendata dia berlaku momentum dan berlaku ekstrim. Ekstrim ni adalah re-entry pada time frame atas. Oh. Nampak tak ni? Sama juga yang sini. Okey? So maknanya ekstrim juga benda yang sama berlaku kat sini kan. So benda ni bila di time frame atas, so benda ini berulang di sini. Monthly. Benda yang sama. Kalau yang ni ini nak pergi tengok time frame mana pula ni? Razak, Cik Razak. Mana yang bawah ni? Yang ni. Tahunannya. Re-entry yearly. Tu maknanya satu candle 1 tahun tu, maknanya dia re-entry. Ini dan ini yearly, monthly, weekly. So benda yang sama berulang. Okey, kita tengok kat sini ya. Kita marking dia satu persatu. Yang ini, sorry. Yang ini momentum. Berlaku ekstrim kan? Ya. Tapi dalam keadaan BB mendata, dia continue kan? Ya, betul. Okey, itu weekly. Ini yearly lah, re-entry. Tahunan. Faham kan? Faham. Okey, so sekarang kita pergi pada weekly. Weekly berlaku benda yang sama juga ni. Betul tak? Benda yang sama di sini tadi kan? So yang ni untuk re-entry bulanan lah? Ini re-entry bulanan. Monthly. Okey, kita balik pada weekly. Okey, so sekarang kita pergi kepada daily. Daily berlaku di sini. Nampak tak? So dia re-entry weekly. Ni. Benda yang sama berulang, bentuk yang sama. Itu sebabnya kalau kita memahami tentang trending dan sideway,
apa yang berlaku, maka kita nampak perjalanan ni. Ini saya bagi signal lama ni, tahun sudah ni. Betul. Kan? Saya dah bagi tahu awal lagi. Sebab saya berpandukan yang sebelum-sebelum ni. Struktur-struktur lengkap dia dah mati, perjalanan, pergerakan dan membentuk setup tu. So masih ada orang yang hold position dia dari sini sampai sekarang. Okay? Okay, cikgu. Terima kasih. Baik. Pak Vera ada Pak Vera? Pak Vera. Okay? So ada apa-apa soalan lagi? Tak ada apa-apa soalan, saya nak ucapkan terima kasih pada pihak Oroco, Tuan Syah Usma, kerana sudi untuk memberi support pada BBMA untuk sesi live. Apa lagi seorang tu siapa? Sheila. Terima kasih juga pada Irwan sudi masuk dalam perjalanan balik ke belum. Okey, kalau tak ada apa, yang terbaik daripada segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebab kekurangan adalah daripada saya sendiri. Semoga dipermudahkan apa saja perkongsian, memberi kefahaman supaya semua trader-trader trade dengan lebih aman. Okey. So, semoga dipermudahkan rezeki semua. Terima kasih kerana sudi join kita malam ni. Yang mana yang saya tegur tu dekat tadi tu jangan marah, saya kadang-kadang entahlah cepat sangat. Bukan marah tapi nak menegur. Okey, kita cuba buat yang terbaik satu sama lain. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada admin sudi setia membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua menjadi trader yang beriman, trader yang jutawan, hartawan, dermawan. Amin. Waalaikumsalam. Amin, cikgu. Amin. Cikgu jangan marah, Cikgu. Okey, cikgu. Amin, cikgu. Alright, jumpa lagi. Alright. Selamat malam semua. Selamat malam. Tapi untuk yang saya PM secara personal tadi, saya call secara personal tadi, tunggu saya hantar link baru ya. Bersama tim saya, IB saya.